Langkah pertama, login Engarage. Kemudian, pergi ke akaun dan klik Power Up. Hover ke dalam kotak e-invoice dan klik Install Now. Tunggu halaman baru muncul dan klik butang Connect Now. Masukkan nombor pendaftaran perniagaan dan klik Find My TIN, kemudian klik Continue. Di halaman Taxpayer Details, isikan semua maklumat berkenaan perniagaan anda. Bahagian bertanda star wajib diisi, kemudian klik Continue. Isikan alamat pendaftaran dan klik Continue. Akhir sekali, cek semua maklumat dan klik Install Now. Seterusnya, anda perlu ke laman web MyTax dan login ke akaun anda. Klik My Invoice dan pergi ke Manage Taxpayer Profile. Kemudian scroll ke bawah dan klik Add Intermediary. Di sini, anda perlu salin semula nombor TIN Pomen Autodata Sendirian Berhad, nombor pendaftaran Pomen Autodata dan nama syarikat Pomen Autodata. Kemudian scroll ke atas dan klik Validate. Status pendaftaran berjaya dilakukan. Dan anda boleh menggunakan fungsi e-invoice di dalam sistem Engarage. Selamat mencuba!